Dah lebih lah 2 minggu aku rasa daripada aku buat intro, aku pergi kutip bunga dengan rumput dah. Sekarang baru nak buat video, habis kering dah habis rumah rumput yang aku kutip tu. Hari ni kita nak cuba mancing ikan guna rumput. Because you know what, aku rasa ikan ni sebenarnya tak adalah cerdik mana. Asal ada benda bergerak je kan. Semuanya atas kemahiran pemancing tu menggayakan umpan dia. So hari ni kita ada mata kayu kosong dan kita akan ikat rumput rampai ni semua. Hari ni aku duduk kawasan yang banyak rumput, so unlimited lah umpan aku hari ni untuk cuba dapatkan ikan. Jom kita, aku nak cuba ikat jap. Aku bawa benang menjahit just for this. Tadi sebenarnya aku pergi pantai. Ingat nak casting kat pantai kan, cuba dengan rumput ni. Pergi-pergi ombak besar nak mampus. Sekarang dah start hujung tahun kan. Okay, sekarang ni kita nak pilih warna apa. Aku ada a few pilihan lah ni sebenarnya dalam ni, berbagai colour dan rupa. Okay. Oh, yang ni cantik yang ni, warna putih kan. Kita cuba yang ni. Putuskan. Okay. Oh, ni memang karya terbaik aku ni. Ada bunga. 80% sure aku akan dapat ikan lah menggunakan teknik ni. Apa kata kita guna sikit rumput. Mana? Kutip sikit lah. Okay. Tambah sedikit warna hijau. How about that? Okay, ada mata kail. Ada bulu-bulu putih sikit. Ada rumput sikit. This could work. Masa aku ada bunga ni. Ini nampak tahan sikit kalau aku guna. Sekejap lagi kita cuba. Kita cuba yang ni dulu. Oh, aku lupa nak cakap. Kita tengah cuba mancing ikan bulan ni. Ni kau pot ikan bulan lah. Tapi macam nimbul pun tak banyak lagi ni. Cubalah, kita cuba. Intro dah buat. Takkan mancing lah. Tak macam mancing kan. Okey. Menggayakan dengan penuh gaya. Sekarang ni aku nak tengok macam mana rupa dia dalam air. Okey. Visible lah. Tu je lah aku boleh cakap. Tak adalah lenggang-lengguk yang cantik ke apa. It's visible lah tapi. Oh no. Masuklah rumput. Aku masuklah rumput. Salahnya kali ikan bulan ni, kalau aku berjaya pujuk dia orang untuk ambil rumput aku pun lah. Dia susah nak lekat dah. So even if I get a bite, I might not land the fish lah. Sekarang ni masalahnya. Macam ada benda. Woo. That was definitely a fish. Dan aku punya ni nak tercabut sampai ke hujung dah. Dengan rumput hijau aku hilang. Cheese. Tapi tak apa, kita betulkan. Okey, duduk sikit situ balik. Okey, tapi tadi ada ikan. Benda ni mungkin tak sesusah yang aku sangka. Kita akan dapat ikan ni lebih awal daripada yang aku sangka. Oh, dapat. Okay, hati-hati sebab aku takut tercabut je ni. Ikan ni kan. Ikan bulan ni bukan boleh harap sangat. Oh boy. Dah berjaya, siapa sangka. Patut pam naik atas je ke?
Aku patut turun bawah ke? Aku boleh pump kot, boleh pump kot. Up. Oh, berjaya. Dapat. Tak sesusah yang aku sangka untuk dapatkan. Lebih awal daripada yang aku sangka. Aku baru mancing, berapa aku boleh tengok kat sini kat kamera aku ni, baru mancing 10 minit. Aku rasa kita kena ikat baru, kita cuba rumput lain pula. So sekarang dah official, ikan bulan suka makan apa? Bunga lalang. Okey, jom kita lepas. Nice. Sekarang kita kena cuba ikat rumput lain pula. Okey, jom kita cari. Kita dekat kawasan banyak rumput ni kan. Jom lah kita cari rumput yang menarik, yang nampak macam ikan mungkin suka. Okey, mencari rumput. Okey. Bunga ni nampak macam agak menarik, warna putih. Ada putih-putih sikit. Okey, jom kita ambil guna yang ni. Lepas tu apa lagi? Jom kita tengok. Oh, yang ni. Jenis yang ni. Yes. Ni kan jadi ekor. Cup. Kutip 2-3 lagi. Oh, yes. Lagi visible. Oh, yes. Tu dia. Aku rasa boleh ni. Aku bakal dapat ikan lagi. Okey, kita masuk bunga dulu. Oh, cun, ada ekor siap. Ada ekor, bro. Lepas tu letak bunga-bunga bunga-bunga rumput ni. Lepas tu ikat dengan benang. Ni macam orang fly fishing kan. Dia ikat fly on the spot. Bila dia turun mancing, dia ikat, baru dia ikat. Lebih kurang kan ni. Sama kaliber. Ada bunga, ada rumput sikit. This will work. Ikan memang tak boleh tahan lah, tengok ni. Ikan suka rumput. Ada benda cuba sambah. Macam mana keadaan umpan? Okey. Masih kukuh. Ikatan aku masih kukuh. Berapa kali baling? 3-4 kali baling. Oh, they love the grass, bro. With smoking fish. Yang ni sebab cepat sangat dapat, kita cuba lagi. Aku tak nak tukar dulu. Sekejap lagi kita tukar rumput lain pula. Kita cuba pelbagai jenis rumput hari ni. Kita punya pilihan umpan hari ni memang limitless. Seluas padang pergi kau ikan. Okey. Jom try lagi. Yahoo. Oh. Aku punya rumput dah duduk tak cantik lah. Duduk mengarut. Duduk kat ujung. Kita kena kembalikan dia ke pangkat. Okey, macam tu. Cepat. Woohoo. Rumput ons. Memang ons rumput ni. Oh, terlepas. Jatuh. Oh, okey, tak terlepas. Cuma tercabut dari mata air. Okey. Ikan ketiga hari ni. Semudah ni video rumput aku. Aku ingatkan bakal susah betul lah benda ni aku nak siapkan. Okey, bye. Jom kita cari rumput lain pula. Dekat seberang sana ada macam pokok lalang tinggi tu.
Tu dia ada bunga-bunga putih tu. Macam menarik juga untuk buat umpan. Tapi malah dah nak pergi melintah belah sana. Kalau tak apa yang kelakarnya, aku punyalah buat intro pergi kutip rumput, pergi kutip bunga semua kan. Akhir sekali aku duk kutip yang fresh tepi jalan je. Tak guna pun yang aku bawa. Sebab ni asalnya nak mancing tepi pantai. So tak ada rumput lah aku fikir. So aku bawa lah bekal rumput. Tapi dah sebab ombak besar tak jadi mancing tepi pantai. Sekarang kita mancing tempat yang penuh dengan umpan. Sekali dengan pokok-pokok naik lah. Kita ada rumput jenis-jenis macam ni. Nampak macam agak menarik. Tapi kita dah guna 2 kali dah kita guna rumput jenis ni, yang bunga rumput. Apa kata kita guna rumput-rumput pula. Memang daun rumput tu sendiri. Macam ni kan. Boleh ke? Selepas dah dapat 3 ekor ikan ni, aku dah semakin sombong dan angkuh lah. Dah semakin yakin aku akan boleh ikan. Kata kita cuba lah. Guna daun rumput. Oh no. Dia just terbelah tu. Dia just terbelah bila aku lilit. Oh, susah macam ni. Macam mana Apa hal? Macam mana aku nak buat ni? Cuba lagi. Ambil rumput lagi. Oh, yang ni bagus. Dia ada kuning. Dia ada, oh, macam SP ekor kuning kan ni. Okay. Okay, rumput. Buang ujung. Boom. Rumput betul. Macam boleh dapat ikan tak? Harapnya tak tu hancur lah. Sebab agak brittle agak lah. Daun rumput ni tak macam bunga dia. Macam mudah hancur sikit lah. It's heavy tu. Berat rasa nak karau. Rintangan air. Apa dia? Rumput ni. Oh, tapi action dia cantik lah. Action dia cantik. Dia macam lenggang-lengguk sikit. Kapok ya. Naik motor kita pergi cari tempat lain. Bukan sebab masalah ikan, masalah panas. Aku actually lah terinspirasi nak buat video ni selepas aku tengok satu episod River Monster yang Jeremy Wade tu. Dia pergi Papua Nugini, mancing dengan orang tribal kat Papua Nugini dan dia orang mancing guna rumput. Ada satu scene tu lah, dia orang mancing guna rumput dan dia dapat ikan. Dan aku macam, ikan kan, kalau asal benda bergerak je dia sambar je kan, rumput ke apa pun. So aku macam, aku pun boleh macam ni. Sampai sini je jalan boleh pergi. Sebelum ni boleh pergi jauh lagi. Boleh pergi ke? Boleh ke? Okey. Menimbul memang banyak. Ikan menimbul memang banyak. Ada lembu yang nampak sangat garang depan aku. Harapnya dia chill. Saya tak kamera dulu. Okey, teduh sikit kat sini. Boleh layan. Tapi nak membalingnya susah sikit. Sempit tempatnya. Dapat. Tak lekat. Dapat dah tadi. Dah dapat tadi, sumpah ikan. Okey. Dapat ni, aku akan bakal dapat ikan ni. Oi, dapat lagi. Tapi sekali lagi tidak sangkut ikan bulan kan. Macam tu lah. Biar je lah telefon kat situ, malah nak alih dia. Aku nak kejar kawanan ikan ni. Tak lekat. Dia ikan ambil. Tapi tak apa. Ni membuktikan bahawa ikan ingin makan daun rumput. Mereka suka ulam lah. Nama ikan Melayu lah. Memang mereka suka makan ulam mentah. Rumput aku pun okey, masih ada 3 helai. Betul lah. Aku memang tak 3 helai pun tadi. Tapi dah longgar gila.
Malah nak ikat baru. Dapat. Oh, kasar. Nicer. Macam mana aku nak naikkan? Oh, dia lekat dalam rumput dah lah. Ni aku malah main dalam semak ni. Macam mana aku nak naikkan? Oh. Boleh ke tak ni? Boleh ke tak ni? InsyaAllah. Ya, tunggu dia tenang sikit. Tunggu dia tenang sikit. Oh, tak boleh. Patah joran aku. Macam mana ni? Jangan terlepas. I need you for the camera. Yes. Boleh tahan saiz. Not bad, bro. Not bad at all. Haha. Dari tadi kamera ni duduk rakam sesaja, tak ada orang. Ikan bulan saiz paling besar hari ni kot. Saiz paling besar hari ni aku rasa. Oh no, dia dah terlepas daripada mata kail. Okay. Not bad guna rumput. Oh, ada rumput kat depan ni. Lebih. Not bad. Very agak successful juga hari ni untuk hari yang menggunakan rumput. Siapa sangka kan, selama ni aku duk budget duit beli SP semua benda, aku je patut ikat rumput kat mata kail je boleh dapat ikan. Hari dah semakin panas. Aku yakin kalau aku mancing lagi aku boleh dapat banyak lagi ikan. Umpan aku pun unlimited. Seluas padang umpan aku, literally sejauh mata memandang. Tapi aku rasa video hari ni sampai sini je lah kot. Okay, bye.